Bayangkan satu hari gaji terhenti, tapi bil tetap datang. Dana kecemasan adalah simpanan khas untuk waktu genting, seperti kehilangan kerja, kemalangan, kecemasan perubatan. Pakar sarankan simpan 3 ke 6 bulan pendapatan bulanan. Contohnya, pendapatan RM2,000 sebulan. Simpanlah antara RM6,000 ke RM12,000. Mula kecil tak mengapa, tapi yang penting mula sekarang. Dana kecemasan bukan pilihan, ia satu keperluan. Nak mulakan simpanan emas sebagai dana kecemasan, klik link di bio untuk saya bantu. Salam emas, salam celek kewangan.